Alamak, orang hujan. Hujan. Orang lelaki yang pemalu yang cuba berjinak dalam dunia yang baru sebab tak semua cerita perlu sempurna tetapi setiap momen perlu ada makna. Hai, Assalamualaikum, Supi here and welcome to my YouTube channel. So, hari ni kita nak buat apa? Kita akan buat konten random. Should be semalam aku dah kena shoot konten, tapi semalam aku tired sangat. Boleh kata minggu ni terlalu busy untuk aku buat konten sebab aku penat gila minggu ni. So, hari ni aku akan buat konten random lah. Random, kita akan pergi grocery untuk cari barang sikit lah. So, sambil-sambil tu korang boleh teman aku beli barang. So let's go. So before kita gerak, ini adalah outfit saya. Outfit check. Simple. Korang tengok langit tu. Langit tu macam tak nak bagi kerjasama kat kita lah. Tapi cantik kan? Tak apa, kita akan tetap berjalan. So kita dah sampai. So kita nak cari apa, kita tak tahu nak cari apa lagi. So kita kena pusing-pusing dulu dekat dalam. 6 hours later. Even tak ramai orang pun aku still malu nak bercakap depan kamera. Kenapa? Tanya ni guna tak? Tak guna Kalau tak guna saya ambil. Cari apa? So korang duduk sini boleh ke? So kita akan pergi mengembara. Kita nak cari apa? Hari ni kita nak cari barang yang boleh dimakan. So korang rasa barang apa yang boleh dimakan? Kejap. Apa? Ini saya siapa ni? Kita ambil plastik sampah untuk khas kat bilik. Sekejap ya, sorry. Ini adalah benda yang patut ambil, tapi tak boleh sebab masih lagi tengah on diet. Adik, nononya kita memerlukan tepung lah kan. Sekejap, kita ambil paling murah, jangan ambil paling mahal. Okay. Tepung ni sangat bagus. Kenapa saya kata bagus? Sebab saya boleh buat cekodok. Boleh buat cekodok. Apa lagi? Orang, aku tengah cari paket Maggi. Kat mana paket Maggi guys? Ni ke? Aha.
Hmm. Ini adalah wajib. Ini adalah masakan paling simple yang boleh dibuat untuk orang bujang. End of flashback. Tapi tak boleh sebab masih lagi tengah on diet. Tengah on diet. Apa ni? Kau tengoklah. Tengok tak benda ni? Ha? Aku tak faham lah. Tak faham. Pedas sangat ke? Nanti kita boleh buat konten. Apa ni? RM12. InsyaAllah kalau cukup. Indomie. Apa beza ni? Are you serious right now, bro? Beza je kalau dia sama je kan? Sebenarnya ambil yang meal. Aku suka buat mie goreng, Maggi goreng jadi ya Allah, jadi kuah sikit. Telur. Kat mana boleh dapat telur? Korang duduk diam. Aha, jumpa dah. Ya, aku tak tahulah ni boleh tak nanti bawa naik motor. Six hours later. Perlu ke besar-besar? Korang grade D pun okey dah kan? Grade D mana? Nak tahu grade D. Sini B. Grade D. Korang duduk dah diam. Kenapa korang tak nak duduk diam? Korang grade D habis lah. Tahulah, harapnya boleh lah. Nak bawa balik. Saya ambil telur 2. Dekat rumah tu semua biawak. Semua makan telur. Saya tengah ambil yang paling murah. Yours ni okey pun. Wah, macam hujan juga luar. Tiga cukup. Aku nak kena kira-kira balik kan. Aku tidak mencukupi. Jajan nak ke korang? Korang benda ni sedap tau. Ada benda lah. Biskut. Kena cari biskut. Dekat ni. Saya husnuzon je. Biskut kering pun biskut kering lah. Ihi.
Okrang. Dengan ni. Ni untuk saya survival. Ya aku ni kena kira ni berapa ni nanti. Korang jangan buat macam ni. Kebiru. Beres gigi. Tahu lah weh, tapi tak cukup ni. Timbang dulu. Kan, setuju kan? Timbang? Untuk apa timbang sih? So itu sahaja aku rasa. Allah, video konten kali ni sangat tak menarik. Nak susu ke? Nak susu tak? Menarik. Tak tahu. Dah lah. Aku tak tahulah, video ni sangat, apa kata, video ni sangat random korang. Sabar. Kira dulu ni berapa? Kita ke overspend. Pasal nanti kena pakai duit kita. Kita kena pakai duit ramah. Kita pakai duit ramah je tau. Cukup. Itu sahaja. So ini adalah hasilnya. Cukup ke? Cukup je lah. Fifi, jangan tamak. Kena redor. Go. Semoga dipermudahkan. Ramah. Cik. Yang ni termasuk ke? Masuk. So itulah dia. Alamak, orang hujan. Hujan korang. Macam mana nak balik? Kita lah bawa motor. Tapi sebelum tu kita kena asingkan dulu. So simpan dulu. Ada lebih nanti kita beli minyak. Macam mana nak balik sekarang ni? Korang, how to balik? Macam mana nak balik? Sebelum tu kita masukkan dulu yang boleh masuk. Masukkan dalam beg. Korang tak boleh nak balik. Hujan. Mana ni? Hujan. Kenapa nak balik? Tu reda je. Hujan bola basah.
Menunjukkan sekarang dan menunjukkan lima suku. Lima suku. Jangan cakap sampai malam kat sini. Benar kalau sampai malam. Nak kelik mak. Nak kelik. Korang, bertambah lebay korang. Kalau ada kereta ni dah lama dah aku balik. Tapi tak boleh. So nak tak nak kena tunggu hujan berhenti ni. Hopefully tak sampai malam lah. Kalau tak aku kena sidang sampai malam kat sini, mampus. Oh. The next day. Finally sampai juga kat rumah sebab tadi separuh jalan tiba-tiba hujan lebat guys. Baju basah sikit. Tapi okey lah, boleh lah. So let's go, kita unboxing, view unboxing. Kita tengok berapa tadi total kita beli. And bagi aku mandi dulu sebab basah dah badan aku. So kita tunggu kejap lagi. Hi, welcome back. So this is, so kita tengok berapa kita spend untuk barang-barang tadi. So kita spend dalam, nampak ke? 82.40 sen. Yeay. Total damage kita hari ni RM82.40. So rasanya itu saja konten untuk hari ni. Saya rasa penat sebab menunggu terlalu lama tadi hujan nak berhenti. Itu tadi kalau saya tak gerak, saya rasa malam pun belum tentu saya balik. So kejap. Cerita belum habis lagi. Ini baru saja permulaan, bukan pengakhiran. Jumpa lagi kita dalam next content. Assalamualaikum and bye-bye.